kafarah, penebus dosa. Kafarat maknanya penebus dosa. Banyak adalah hadis Nabi SAW menceritakan tentang dosa. Sesuatu musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditimpakan kepada kita, hatta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tercucuk dengan duri sikit lagi. Kan jalan-jalan dekat rumah tiba-tiba tercucuk dengan duri. Duri apa? Duri limau. Jibril ada limau tak? Limau kasturi ke limau apa? Limau kasturi banyak ni. Limau yang cucuk tajam besar sikit ni limau kurut. Limau kurut dia punya ni. Jalan-jalan terkena cuk sekali. Itu sebenarnya Tuhan sedang menghapuskan dosa kita lah. Walaupun sedikit rasa, aduh sakit kan. Itu sebenarnya Tuhan nak menghapuskan dosa kita. Main masukkan jarum tiba-tiba tuk kena dekat jari. Itu Tuhan nak menghapuskan dosa. Jadi kata Nabi itu salah satu lah. Tapi yang dalam hadis ini menceritakan tentang kata Nabi SAW sentiasa berada dalam keadaan berwudu. Itu pun sama juga, kafarah dosa. Kan kita baca hadis bagaimana wudu yang diambil manusia umat Muhammad. Ketika mana kita mengambil wudu dalam keadaan yang sempurna, Tuhan ampunkan dosa. Dosa pada muka, mata, mulut, hidung, semua, telinga. Dosa-dosa itu Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Tangan, bila kita basuh tangan berjujuran, maksudnya jatuh air wuduk tadi beserta dengan dosa-dosa kita, Tuhan ampunkan. Jadi banyak ambil wuduk, dan sebaik kalau mampu kita buat, kita sentiasa berada dalam keadaan wuduk, tajdidul wuduk. Habis je berhadas je berhadas je. Sebab apa? Sebab kita mendapat penembus dosa. Wa naqlul aqdam min jamaah maknanya berjalan. Berjalan kita untuk pergi melakukan solat berjemaah juga penembus dosa. Habis naik motor macam mana Ustaz? Samalah. Yang jalan kaki Haji Ibrahim je. Pergi surau jalan kaki. Haji Dana jalan kaki kan? Jalan kaki? Banyak pahala. Pergi sembahyang berjemaah penebus dosa setiap langkah. Dan naik motor samalah, setiap pusingan roda Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Kemudian yang ini yang kadang-kadang kita jangan dengar. Maknanya menunggu untuk solat selepas melakukan solat. Maknanya sentiasa mendapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mana? Subuh kita dah semayang, habis semayang kita menanti-nanti pula untuk zuhur nanti. Hati rasa ternanti-nanti, hati menunggu-nunggu untuk semayang zuhur pula. Maka kita sentiasa mendapat kafar, penebus dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu pula untuk solat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan rahmat, keberkatan, mengampunkan segala dosa-dosa kita, keberkatan daripada majlis-majlis ilmu insya-Allah taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kurang kekurangan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, waftah lana futuhal 'arifin, waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Falastin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.